Orang tu tutup air dia betul lah. Aku nak tegur orang ni. Enemy spotted. Abang tahu tak kesalahan aku yang abang buat? Abang biarkan pair dia buka. Oh, sorry. Betul lah bang. Sikit je. Memang tak sikit. Tapi kalau dibiarkan berterusan, boleh menjadi banyak nanti. Tahu tak? Dengan kuantiti air banyak tu, kita boleh lakukan pelbagai benda. Sebagai contoh, kita boleh masak, kita boleh mengirau tanaman dan sebagainya. Okey bang, saya janji tak buat lagi dah. Boleh. Nanti nak pergi makan ke? Boleh ingat nanti kita pergi makan. Kita nak makan. Bagus lah. Ayah habis lah. Buang je lah. Uish, gila ni dia buang air macam tu je. Ni tak boleh jadi ni. Daripada dia buang air baik dia bagi aku dah tengah haus ni. Dia tak boleh ni. Ilan. Arif. Ilan. How are you? Good. Okay. Tahu tak kenapa aku panggil kau? Tahu. Kenapa? Tahu tak air ni tadi banyak lagi. Tapi kau dah buang tak? Dah sikit je ni. Air ni walaupun sikit tapi bermakna untuk kita. Air ni orang guna untuk minum. Orang guna untuk basuh baju, untuk basuh pinggan semua. Air ni juga sebagai sumber seharian hidup kita. Tahu tak, aku dah lah haus. Aku tengok kau buang air macam tu je. Baik kau bagi aku minum. So lepas ni kalau boleh jangan buat lagi. Sebab air ni sangat berguna untuk kita. Betul. Tu ubah diri saya. Tu jadi orang yang tanggungjawab. Lepas ni tanggungjawab sepenuhnya dekat air. Sebab air ni sangat penting untuk kita. Okay. Thank you. So jangan buat lagi.